Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Private Pertahanan Awam Muhammad Zuhaimi bin Abdul Rahman, neraka penyampai. Saya Staf Muda Pertahanan Awam Siti Nur Sarah Haslinda binti Sulaiman dalam kapsul EPM edisi 2 Mei bagi tahun 2025. Antara yang menarik dalam kapsul APM minggu ini, lawatan kerja rasmi yang amat setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM ke lokasi projek Kampung Angkat Madani Felda Air Tawar 1 dan bangunan Pejabat Unit Pertahanan Awam PUPA Pengerang, Kota Tinggi, Johor, dan Majlis Penutup Khusus Asas Pertahanan Awam Siri 2 APM Daerah Kota Tinggi tahun 2025. Pada 27 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menghadiri lawatan kerja rasmi yang bertempat di Felda Air Tawar 1 dan Pejabat Unit Pertahanan Awam PUPA Pengerang, Kota Tinggi, Johor. Ready, action. Dalam lawatan tersebut, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya APM telah menyantuni petugas di lapangan bersempena dengan projek Kampung Angkat Madani dan melawat bangunan PUPA Pengerang. Turut hadir Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Huzaimi bin Raub, Timbalan Pengarah APM Negeri Johor, bersama Kapten Pertahanan Awam Muhammad Nur Hafizul bin Nordin, Ketua Cawangan Bencana Operasi APM Negeri Johor, serta pegawai dan anggota APM Negeri Johor. Pada 28 April yang lalu, Yang Amat Setia Datuk Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam Aminur Rahim bin Muhammad, Ketua Pesuruhjaya Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menyempurnakan Majlis Penutup Khusus Asas Pertahanan Awam Siri 2 APM Daerah Kota Tinggi tahun 2025 yang bertempat di Dewan Serbaguna Chalet Arcade di Punggai Beach Resort, Kota Tinggi, Johor. Untuk makluman, seramai 22 orang peserta telah menghadiri kursus tersebut yang diadakan selama 2 hari bermula pada 27 hingga 28 April 2025 yang meliputi pembelajaran kawat kaki, asas melawan kebakaran, asas menyelamat kecemasan, asas balutan dan CPR. Turut hadir Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Kamal bin Mokhtar, Pengarah APM Negeri Johor, bersama pegawai dari beberapa jabatan dan agensi serta pegawai dan anggota APM Daerah Kota Tinggi, Johor. Pada 27 April yang lalu, Yang berbahagia Datuk Abdul Halim bin Hamzah, Timbalan Ketua Setiausaha Kewangan dan Pembangunan Jabatan Perdana Menteri JPM, telah mengadakan lawatan kerja rasmi bertempat di Tanjung Aru, Kota Kinabalu, Sabah. Tujuan lawatan ini diadakan adalah bagi melihat kawasan dan hala tuju pembangunan APM Negeri Sabah. Turut hadir Yang Amat Setia, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM, bersama Yang berbahagia Datuk Seri Haji Rosli bin Isa, Setiausaha Persekutuan Negeri Sabah, Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Pertahanan Awam Muhammad Yusof bin Samad, Pengarah APM Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Elvioren bin Kisui, Timbalan Pengarah APM Negeri Sabah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Imran bin Azimi, Penolong Pengarah APM Negeri Sabah, serta pegawai kanan APM, pegawai dan anggota APM Negeri Sabah. Pada 25 April yang lalu, Yang Amat Setia Timbalan Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Datuk Ismail bin Muhammad Zawawi, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, telah menyempurnakan Majlis Penutup Kursus Pemantapan Pengurusan Kewangan tahun 2025 yang bertempat di Bayview Hotel, Melaka. Objektif khusus adalah untuk meningkatkan kemahiran pegawai dalam pengurusan kewangan dan meningkatkan tata kelola serta nilai integriti di kalangan pihak pengurusan dalam sesuatu jabatan. Turut hadir Yang Setia Penolong Pesuruhjaya Bersekutu Pertahanan Awam Banu Anak Perempuan Sukumaran, Pengarah Bahagian Kewangan, Perolehan dan Pembangunan IPPA, bersama Yang Setia Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Kamarul Shah bin Muslim, Pengarah APM Negeri Melaka, dan Meja Bersekutu Pertahanan Awam Darshini Anak Perempuan Subramaniam, Pegawai Bahagian Kewangan dan Perolehan IPPA, serta para peserta khusus.
Sebelum menutup kapsul APM pada minggu ini, kami tinggalkan anda dengan sekitar video sorotan sambutan Hari Pekerja bertemakan Pekerja Kesemua Bangsa tahun 2025 yang berlangsung di Axiata Arena, Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada 1 Mei lalu. Hanya sahih di kapsul APM. Salam hormat dan Assalamualaikum.